Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakkam, tachahau. Saya Suman Siwam. Hari ini ingin menjelaskan beberapa perkara yang terbangkit baru-baru ini berkaitan dengan isu raup Musang King di Pahang ataupun pencerobohan tanah kerajaan negeri di Pahang, serta baru-baru ini pun kita lihat ada penghinaan terhadap bendera Malaysia. Ya, itu adalah saya beranggap sebagai penghinaan kepada bendera Malaysia. Sebab apa? Mereka bukan tidak boleh checking, tidak mungkinlah rakyat Malaysia tak kenal bendera negara sendiri kan. Jadi, apa yang saya nak tanya beberapa soalan pada umum ya, supaya kita sama-sama berfikir apa yang sedang terjadi di negara kita ini. Dan di manakah arah tuju kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Ya, sebab apa? Bila kena sahaja satu bangsa ini, bila saya cakap bangsa Cina kan, dia orang cakap saya 3R lah, resis lah, kan. Tapi bila dia orang buat, PMA sendiri yang menyatakan kita jangan berlebih-lebihan. Ya, biar surat khabar punya media kilang company itu memberi penjelasan. Apa kena bodohnya? Kalau begitu, kenapa kita ada undang-undang? Ya, kenapa kita ada mahkamah? Kita perlu bincangkan mengikut landasan undang-undang dan perkara-perkara dalam perlembagaan persekutuan. Seperti mana kita lihat hari ini, baca dalam akhbar, DAP Pahang mahu jadi orang tengah untuk menyelesaikan masalah pencerobohan tanah di Pahang ataupun di Raup. Sultan dah murka. Sultan Pahang dah murka dengan apa yang dilakukan, ya, dengan apa yang terjadi. Ya, hampir 17,000 hektar ya telah diceroboh di Pahang. Itu baru di Pahang. Belum lagi di negeri-negeri lain. Kita tidak tahu negeri-negeri lain macam mana. Ya, logik dia lah kan. Kenapa tidak mengambil tindakan undang-undang? Ya, kenapa tidak mengambil tindakan undang-undang? Sedangkan masa abang belon, jual belon saja, macam-macam tuduhan dibuat untuk abang belon, kena pukul lagi. Ya, sedangkan masalah ini melibatkan kerugian juta-juta kepada kerajaan negeri dan negara. Ya, cukai-cukai pendapatan, cukai-cukai jual beli. Ya, apa tindakan yang kerajaan sedang lakukan hari ini? Saya tak faham. Kenapa ada satu keistimewaan dalam undang-undang? Sila ambil tindakan dulu. Kenapa nak bagi taklimat pada orang yang menghina bendera? Ini bodoh ke apa? Dah tahu dia dah buat kesilapan teknikal. Benda ini bukan boleh dimain-main. Ini melibatkan kedaulatan negara. Ya, kedaulatan dan keluhuran perlembagaan negara. Macam mana bendera negara Malaysia dibuat salah? Kenapa bendera China itu tidak disalah buat? Kenapa tidak ada technical problem untuk bendera China? Apalah akan terjadi jika bendera China itu disalah buat ataupun cetakan dalam bintang itu kurang? Ya, contohlah kesilapan teknikal terjadi pada bendera China, apa yang akan terjadi? Dan apakah tindakan kerajaan? Tetapi bila sampai bendera Malaysia, tindakan tidak diambil sewajarnya. Seperti mana saya tengok di Raup, Sultan dah murka disebabkan kelemahan pihak-pihak berkuasa di sana tidak mengambil tindakan yang sewajarnya. Sultan Pahang sendiri bersuara atas perkara ini. Dan saya harap PMX, iaitu Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim, bersuara dalam hal-hal begini. Jangan double standard untuk memberi pendapat. Ya, bila kena tang orang Melayu, lain bunyi dia. Lain cerita dia. Bila kena orang Cina, bila orang India, dia cakap perlu toleransi. Toleransi ini bukan terletak pada satu bangsa. Toleransi itu adalah tugas bersama. Ya, kemakmuran itu adalah tugas bersama. Yang kita bercerita hari ini adalah berkaitan dengan prinsip-prinsip perundangan Malaysia ataupun prinsip-prinsip perkara-perkara perlembagaan persekutuan. Benda itu jelas. Semuanya bercerita berkaitan undang-undang. Bila mana orang bangsa itu saja buat salah dan dilindungi dari segi undang-undang, jadi semua orang akan berani buat. Dan saya pun akan berani membuat isu-isu berkaitan dengan 3R. Saya tidak takut. Sebab apa perlu saya takut? Sedangkan dia orang terang-terang buat salah mengikut undang-undang, ya. Mereka boleh disabitkan, boleh didakwakan mengikut undang-undang, tetapi apa pun tidak dibuat. Kenapa MP Raup sampai hari ini tidak ditangkap, tidak disabitkan dalam kesatu kesalahan dan tidak didakwa dalam mahkamah? Benda itu terang-terang Sultan Pahang dah bersuara, tidak ada rundingan.
Ya, bukan semua orang tidak tahu. Rakyat Malaysia sangat-sangat sungguh-sungguh tahu masalah yang terjadi di Raub. Ya, banyak statement kita dah baca. Jadi, kerajaan Malaysia jangan double standard dalam prinsip-prinsip undang-undang. Penceroboh kuil-kuil ini kenapa tidak didakwa? Kenapa tidak tangkap mereka? Ya, mereka tinggal di tempat orang, lepas tu pergi tuntut dekat orang tu minta tanah baru. Itu adalah pencerobohan. Kenapa orang yang curi perlu dilindung? Orang yang mempertahankan undang-undang dimaki, dicaci, dipandang rendah, dikatakan walaun. Ini adalah keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Simple. Engkau ajar aku rukun negara, engkau sendiri pun tak ikut rukun negara. Negara ini bukan terbentuk untuk satu bangsa saja. Kemakmuran itu bersama. Toleransi itu pun bersama. Kenapa sampai tahap mempermainkan undang-undang dengan satu bangsa yang istimewa ini? Adakah bangsa ini bangsa kapitalis yang perlu dilindungi dari segi undang-undang? Itu saja yang saya perlu tahu. Adakah orang Cina saja yang hidup di Malaysia dan orang-orang lain ataupun perlu bertoleransi dengan mereka? Semua bangsa bersama. Saya pun orang Tamil, saya pun bersama. Toleransi ini adalah bersama. Jangan double standard dalam undang-undang. Penguatkuasaan undang-undang perlu setara dengan prinsip rukun negara dan prinsip toleransi negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.